Daripada seorang atlet maraton yang gagah berlari, kini hanya terlantar di atas katil. Dunia Nasri Mardi Ismail, 45 tahun, berubah sekelip mata setelah barah buah pinggang tahap akhir yang dihidapinya kini merebak menyerang paru-parunya. Kini tiub oksigen menjadi peneman setia siang dan malam. Nasri Mardi atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu E kini bergantung sepenuhnya kepada mesin oksigen untuk terus bernafas. Hanya 6 minggu lalu, dia masih mampu berlari. Namun kini, kanser itu semakin mengganas. Berkongsi kisah dukanya, bekas guru sains sukan itu berkata, dia disahkan menghidap barah buah pinggang pada Mac tahun lalu. Walau sebelah buah pinggangnya telah dibuang dengan harapan untuk sembuh, namun si kanser ganas itu merebak lebih agresif ke paru-parunya yang kini hanya berfungsi 30%. Saya baru je dapat keputusan CT scan penuh saya pada 13 hari bulan 10 dan keputusannya saya baru dapat pada 3 hari yang lepas, mengatakan kanser saya semakin teruk lah. Kanser saya yang sepatutnya ada dalam buah pinggang yang telah dikeluarkan tu sekarang ni ada balik di tempat yang buah pinggang yang telah tiada tu. Maknanya dia berkali-kali ganda lebih besar daripada sebelum ni. Daripada 2 cm ada yang pergi sampai ke 7 cm. Dan kanser kelenjar makin besar dan kanser paru-paru telah merebak sampai menutupi saluran pernafasan. Namun di sebalik keperitan yang ditanggung, hati beliau kental. Dia redha dan menerima takdir Allah dengan hati terbuka. Nasihat saya, sebenarnya saya memang rasa rendah diri nak nasihat ke orang sebab saya rasa ujian saya bukanlah besar mana. Ujian mereka lebih besar daripada saya. Namun, kalau nak juga kata-kata daripada saya cuma nak kata pada orang yang sakit, jangan down. Terima takdir ni, berdamai dengan takdir ni. Terima seadanya ujian yang Allah bagi. Sebabnya, kalau kita menolak kesakitan ini, kita memang hanya dapat sakit saja. Tapi kalau kita terima dengan redha, kita akan dapat pahala asbab kesakitan ini. Menurut Cikgu E, doktor pernah memaklumkan jangka hayatnya hanya sehingga Julai lalu. Namun dengan kuasa Allah, dia masih bernafas sehingga kini. Namun perjuangannya amat berat. Kos rawatan, imunoterapi dan ubat-ubatannya menelan kos belasan ribu ringgit sebulan. Perniagaannya terpaksa ditutup, wang simpanan kian menyusut dan lebih meruntun hati, had kad rawatan perubatannya sebanyak RM300,000 telah habis sepenuhnya. Kini Cikgu E terpaksa menanggung sendiri beban baki rawatan sebanyak RM125,000. Prihatin dengan nasib yang menimpa rakan mereka, satu tabung derma kilat telah dilancarkan di Facebook malam tadi. Orang ramai yang berhasrat membantu meringankan beban Cikgu E boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Maybank Nasri Mardi Ismail bernombor 5582 2062 1223 atau menghubungi talian 019 5459 353.